Pernah tak anda lalui situasi macam ni? Anda dah bentangkan satu idea, memang padu, siap dengan data dan fakta, semua lengkap. Tapi, ada orang yang terus setuju serta-merta. Tapi ada pula yang lain, teragak-agak, macam tak yakin. Pelik kan? Kenapa jadi macam tu ya? Perasaan frust bila orang tak dapat apa yang kita cuba sampaikan tu. Memang kita semua pernah rasa kan? Tak kisahlah dekat pejabat ke, masa tengah pitching idea dekat klien ataupun bila bercakap dengan ahli keluarga sendiri. Dan selalunya, apa kita buat? Kita salahkan diri sendiri, betul tak? Mulalah fikir, idea aku ni tak cukup bagus ke? Ataupun produk aku ni ada masalah ke? Tapi, cuba dengar ni baik-baik. Apa kata kalau saya bagi tahu, masalahnya mungkin langsung tak ada kena-mengena dengan idea atau produk anda tu? Okey, kalau bukan salah idea kita, habis tu salah siapa pula? Inilah yang kita nak kupas hari ini. Jawapannya terletak pada satu konsep yang fascinating, iaitu pola keyakinan atau dalam bahasa Inggerisnya, The Convincer Pattern. Nah, inilah dia puncanya. Isu sebenar bukan pada apa yang kita cakap, bukan. Tapi, cara kita bercakap tu tak kena, tak sing, tak selari dengan cara otak orang tu berfungsi untuk buat keputusan. Faham tak maksud saya? Kalau kita rujuk buku NLP at Work, pola keyakinan ni secara ringkasnya ialah cara unik yang setiap orang guna untuk rasa yakin sebelum dia kata ya atau tidak. Cuba bayangkan macam ni lah. Setiap orang dalam dunia ni ada resepi rahsia dalam kepala dia untuk rasa yakin. Dan resepi kita tak sama dengan resepi orang lain. Jadi, macam mana kita nak pecahkan kod resepi ini? Senang je. Ada dua benda utama yang kita kena tahu. Yang pertama, kita kena faham saluran keyakinan dia. Dan yang kedua, kita kena tahu kekerapan dan masa yang dia perlukan. Jom kita bedah siasat satu persatu. Okey, kita mulakan dengan yang pertama dulu. Macam mana seseorang tu terima maklumat? Inilah yang kita panggil saluran keyakinan. Baik, ini bahagian yang best. Secara asasnya, ada 3 jenis bahasa utama. Okey? Yang pertama, orang yang kena melihat. Orang macam ni, dia punya motor senang je. Jangan sembang, tunjuk aku bukti. Awak kena tunjuk dia graf, carta, demo, baru dia percaya. Jenis kedua pula, orang yang kena mendengar. Dia ni pula jenis cerita kat aku, terangkan. Dia nak dengar penjelasan, dia nak dengar testimoni orang lain, dia nak bincang, baru dia faham. Dan yang terakhir, yang paling hands-on, orang yang kena melakukan. Dia ni pula bagi aku cuba sendiri. Selagi dia tak dapat pegang, tak dapat guna, tak dapat rasa sendiri pengalaman tu, jangan haraplah dia nak yakin. Okey, kita dah tahu pasal saluran kan? Tapi ada satu lagi lapisan yang sangat penting, iaitu faktor masa. Berapa lama atau berapa kali seseorang tu perlu didedahkan dengan sesuatu bukti sebelum dia betul-betul, okey, aku percaya. Yang ini pula kita cakap pasal rentak atau timing dia buat keputusan. Ada orang, dia jenis cepat, pantas macam kilat. Bagi je maklumat yang betul sekali, zap, terus dia setuju. Ada pula yang jenis perlukan pengulangan. Dia macam dengar lagu kat radio. Kena dengar 2-3 kali, baru lagu tu melekat dalam kepala. Sama macam idea kita. Dan yang last sekali, ada orang yang perlukan masa berlalu. Dia ni jenis wait and see. Dia nak perhati dulu, nak tengok konsisten ke tak, betul ke tak, baru dia akan bagi kata putus. Jadi, sekarang kita dah ada 2 kepingan puzzle yang penting ni. Saluran dia apa dan masa dia macam mana. Persoalannya sekarang, macam mana kita nak cantumkan 2 benda ni supaya kita boleh jadi communicator yang jauh lebih berpengaruh. Inilah rahasianya. Kunci untuk mempengaruhi seseorang adalah pertama, padankan cara kita bercakap dengan saluran dia. Dan kedua, hormati masa yang dia perlukan untuk proses semua tu. Bila kita berjaya buat dua-dua ni serentak, percayalah, segala rintangan, segala dinding penolakan tu akan perlahan-lahan runtuh. Proses nak yakinkan orang jadi lebih lancar, lebih mudah. Dan ayat ni, bagi saya, merumuskan semuanya dengan begitu cantik sekali. Sebenarnya, bukannya orang tu susah sangat nak diyakinkan, tapi kadang-kadang, kita je yang belum jumpa bahasa yang betul untuk bercakap dengan dia. Jadi, cuba anda fikir sejenak, rakan sekerja anda tu, pelanggan penting tu, atau mungkin juga pasangan hidup anda sendiri. Lepas dah faham semua ni, persoalannya sekarang ialah, bahasa keyakinan milik siapa yang akan anda cuba gunakan, mungkin sejurus selepas ini.